Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kerana sudi menonton. Pada video ini, saya akan berkongsi satu teknik modifikasi tingkah laku yang sangat berkesan dan mudah untuk diamalkan di rumah, iaitu teknik peneguhan dalam membimbing tingkah laku kanak-kanak. Baiklah, peneguhan ialah satu cara untuk menggalakkan tingkah laku baik supaya diulang semula oleh kanak-kanak. Peneguhan pula terbahagi kepada dua, iaitu peneguhan positif dan peneguhan negatif. Peneguhan positif bermaksud memberi sesuatu yang disukai oleh kanak-kanak selepas mereka menunjukkan tingkah laku yang baik. Manakala peneguhan negatif bermaksud memberikan dendaan apabila kanak-kanak melakukan satu tingkah laku yang negatif. Peneguhan positif adalah dengan memberikan pujian seperti "bagus ni adik, kemas mainan sendiri". Yang kedua, ibu bapa boleh memberikan pelukan, senyuman ataupun tepukan untuk memuji kanak-kanak. Dan yang ketiga, ibu bapa juga boleh memberikan ganjaran kecil seperti pelekat bintang atau masa bermain tambahan supaya ini akan membuatkan kanak-kanak rasa dihargai dan bermotivasi. Contoh peneguhan negatif pula adalah memberikan dendaan ataupun time out kepada kanak-kanak supaya kanak-kanak merasa perbuatan yang mereka lakukan adalah negatif dan dapat mengubah tingkah laku mereka ke arah yang lebih baik. Dengan syarat ibu bapa perlu menunjukkan contoh tingkah laku yang baik tersebut. Akan di rumah untuk memastikan teknik peneguhan ini berkesan. Yang pertama, ibu bapa perlu memberi peneguhan segera selepas tingkah laku baik ditunjukkan. Tak perlu tunggu-tunggu lagi. Bila anak-anak dah tunjukkan tingkah laku baik, terus bagi peneguhan. Contohnya, "Baguslah abang ni, rajin sangat tolong ibu". Okey. Yang kedua, gunakan kata-kata yang spesifik. Contohnya, "Ibu sukalah cara abang berkongsi mainan dengan adik". Kenapa kita puji dia? Sebab dia kongsi mainan dengan adik. Okey, yang ketiga, elakkan memberi ganjaran yang berlebihan. Yang keempat, fokus pada usaha dan tingkah laku, bukan hasil. Sebagai kesimpulan, teknik peneguhan membantu membina tingkah laku positif kanak-kanak dengan cara yang lembut, berkesan dan penuh kasih sayang. Diharapkan perkongsian ini dapat membantu ibu bapa mengamalkan teknik ini secara konsisten di rumah. Terima kasih kerana menonton, semoga bermanfaat.